Bagaimanapun beliau menegaskan tetap bersimpati dengan kes penganiayaan yang berlaku dengan Elizabeth Wong dan juga melahirkan keyakinan bahawa Ahli Barisan Nasional dan UMNO sudah matang untuk membuat pertimbangan dalam menghadapi penyebaran fitnah dan tuduhan sedemikian. Seorang blogger berpendapat Elizabeth Wong wajar meletakkan jawatan kerana foto bogelnya itu sudah menjadi tatapan umum. Menurut Dr. Novandri Hassan Basri, dengan kedudukannya sebagai Ahli Dewan Undangan Negeri di Selangor, letak jawatan adalah satu keperluan walaupun hakikatnya beliau menjadi mangsa dalam isu tersebut. Dalam blog bertajuk Dalang atau Boyfriend, Dr. Novandri berkata secara teorinya foto yang diambil adalah untuk simpanan peribadi dan bukan untuk jualan di majalah. Walaupun penyokong dan Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim tetap menyatakan ia bukan salah Elizabeth, namun yang pasti Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim tentu menggeleng-geleng kepala kerana isu itu. Di saat Anwar cuba memujuk rayu Ahli Parlimen Barisan Nasional melompat parti, ada pemimpin PKR yang terbabas dan pujuk rayu teman lelaki. Namun apa yang pasti, ramai yang ternanti dan mencari foto tersebut. Buktikan jika Barisan Nasional adalah dalangnya. Pernyataan tegas itu disuarakan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak